Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak buka coin magnet. Okey, coin magnet bagi motor LC V1 lah. Ini adalah daripada kita punya subscriber yang request. Okey, dia ada request untuk buka coin magnet. Sebelum ni kita ada buat video cara nak buka casing ni. Okey, casing magnet ni kita nak buka dia punya cover, buka dan juga cara pasang. Video tu dah ada lah. Cuma sekarang ni video macam mana nak buka coin magnet dia. Lepas tu kita nak buka tu coin magnet dan kita nak housing ni kosong sebab nak spray kan. Kalau nak spray dia punya casing ni kan. Okey, jom aku tunjukkan macam mana cara nak buka dia punya cover dan juga coin magnet. Sebelum tu pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Jom saya tunjukkan macam mana cara nak buat. Okey, first sekali korang kena buka stand kaki lah. Yang ni aku dah buka siap-siap dia punya stand kaki. Lepas buka stand kaki, kita akan buka dia punya gear ni. Bekas ni just standby je. Biasa belah magnet dia tak ada minyak hitam. Kalau ada pun sikit je. Ni just standby je. Okey, sekarang kita buka dulu dia punya gear. Okey, kita dah siap buka. Kemudian kita akan buka yang ni. Cover rantai ni kita buka. Okey, dah. Itu kalau buat keluar je. Okey, kita dah buka cover rantai. Sekarang ni kita akan cabut soket magnet lah. Okey, yang ni kita tarik. Yang ni kita tarik. Kita tarik dia punya ni. Okey, senang nak buat kerja lah. Okey, lepas tu kita akan cabut lah dia punya soket tu. Okey, korang ambil selevel lepeh macam ni. Lepas tu korang tekan lah dia punya klip tu. Okey, satu dah. Okey, kita dah cabut dia punya wire magnet. Okey, dah. Sekarang kita akan buka lah. Kita akan buka dia punya skru untuk cover magnet ni. Okay, cara nak buka dia senang je. Cara dia korang buka je lah. Okay, korang buka je semua. Okay, kita dah buka semua. Cuma kat sini ada satu lagi lah. Okay, kat sini ni untuk yang cover set punya ni. Yang ni pun kita buka sekali. Okey, kita dah siap buka semua sekali. Sekarang kita akan keluarkan dia punya cover magnet ni. Okey, cara nak buka dia korang just goncang je kiri kanan. Okey, kiri kanan macam ni. Okey, dah siap lah. Kita dah buka cover belah magnet. Okey, dan ni dia punya magnet. Nanti aku akan tunjuk macam mana cara nak buka dia punya magnet ni. Okey, kalau nak cabut kan dia punya wire kan, senang nak spray kan. Okey, jom aku tunjuk macam mana cara nak buka. Okey, sekarang kita akan buka lah dia punya magnet ni. Kalau buka dia ni ada 1, 2, 3. Lepas tu dia punya apa ni nama dia, pulser kan, tak silap nama dia ni. 1, 2 korang kena buka. Okey, first sekali buka yang ni dulu lah. Okey, korang buka yang ni. Okey, 1 dan 1 lagi. Okey, dah. Kedudukan dia macam ni. Okey, kedudukan dia macam ni. Okey, kita dah buka. Boleh keluarkan. Lepas tu kita akan buka yang dia punya magnet. Okey, dah siap. Lepas tu yang ni korang dah boleh buat keluar lah. Okey, yang ni korang buat keluar sikit. Okey, dah. Lepas tu korang boleh keluarkan dia punya magnet ni.
Kau nak congkel lah sikit. Okey, dah siap lah. Ni dia punya magnet dia. Magnet pun masih cantik ni, tak ada kesan terbakar. Masih berkilat lagi, nampak? Tak ada kesan terbakar lah, boleh lagi. Ni dia punya casing. Dah kosong kan? Dah kosong lah macam ni. Yang ni korang tutup lah nanti. Tutup pakai tape. Lepas tu dah boleh spray dah. Yang ni boleh tukar nanti. Cuma nanti dekat sini korang punya gasket tu kan, yang ni kena cuci lah. Kena cuci. Lepas tu korang kena pasang gasket baru. Gasket lama tu dah rosak dah. Okey, sekarang kita akan pasang semula dia punya coil magnet ni. Okey, untuk yang ni macam ni kan, ada timbul-timbul ni dekat bahagian bawah. Dekat bahagian atas dia macam ni, rata. Okey, korang masuk ikut dia punya lubang ni. Okey, korang masuk je ikut dia punya lubang. Okey, macam tu, nampak? Dia kena lubang kat dalam tu. Dia ngam-ngam dia masuk. Okey, korang tekan sikit. Lepas tu korang boleh ketatkan semula. Okey, korang boleh masukkan dia punya skru ni. Lepas tu korang boleh ketatkan semula lah. Okey, kemudian korang pasang semula dia punya yang ni. Pulsa korang pasang semula. Masukkan yang ni dekat celah ni. Okey, masukkan. Lepas tu masukkan yang ni. Okey, masukkan yang dulu lah. Okey, kedudukan dia. Okey, sebelum tu korang ambil dia punya ni. Okey, yang ni. Kan ni macam ni. Ni macam ni kedudukan dia. Okey, kau boleh tengok dekat sini lah. Okey, kau boleh tengok dekat sini. Kedudukan dia jadi macam tu. Okey, dah jadi macam tu. Korang ambil dia punya nut dia ni, punya skru dia ni, masukkan semula. Lepas tu ketatkan sikit. Okey, dah. Lepas tu ambil satu lagi. Korang boleh ketatkan. Masukkan. Lepas tu pusing. Okey, yang ni masukkan semula. Okey, lepas tu korang boleh ketatkan lah. Okey, dah siap. Ni adalah keadaan dia selepas kita pasang. Okey, korang boleh nampak ni keadaan dia selepas kita pasang. Wire tu mesti duduk ke dalam. Wire tu ke dalam. Ni condition dia. Yang ni dia punya magnet. Okey, dah siap lah. Lepas tu korang boleh pasang semula dekat motor. Tapi dalam video ni aku tak akan pasang lah sebab aku tak ada gasket. Okey, kalau ada gasket aku boleh tunjuk cara nak pasang. Tapi disebabkan tak ada gasket, video ni sampai di sini saja. Cara nak buka dia punya magnet dan juga cara nak pasang. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak buka cover ni dan juga nak buka magnet. Untuk buka dan juga pasang cover ni, korang kena tengok dekat link yang ada dekat atas ni. Ataupun habis je video ni, korang boleh tengok next video lah. Korang boleh tengok next video cara buka dan juga cara pasang. Dalam video ni, saya just tunjuk cara nak buka magnet dan juga cara nak pasang magnet je. Okey, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dan pada korang yang belum support saya punya YouTube channel, jangan lupa tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Dan pada korang yang mungkin ada nak request video tutorial ataupun korang ada nak, orang kata ada nak komen kan, nak tanya soalan ke apa, korang boleh komen je dekat bawah. Okey guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.